Kenapa awak macam susah hati je? Langit semakin hitam. Walaupun perjalanan kita dekat, masih bahaya kalau kita berjalan waktu gelap. Oh, takut gelap ke? Okey. Sekejap. Jangan! Jangan! Walau bahaya macam mana pun mereka jangan sesekali bunuh penghuni hutan. Senjata tu! Ini bukan senjata lah. Ini benda kami guna untuk berjalan dalam gelap. Tengok bila saya tekan butang ni. Nampak? Nampak kan? Terang kan? Cuba. Bila hari dah malam, tiada siapa pun yang dibenarkan masuk. Selamat datang. Mika, kau ke mana hari ini? Jaga diri kau. Pergi ambil angin. Kalau macam tu, cepat balik. Dia bimbang sangat tadi. Makcik, saya kami kawan Mika. Atuk, maaf saya lambat. Ini kawan-kawan baru saya. Mereka nak minta pertolongan Atuk. Saya jumpa mereka dalam hutan. Dalam hutan? Buat apa kamu merayau sampai ke dalam hutan? Saya... Atuk, nama saya... Tunggu. Jangan bagi tahu. Biar Atuk sendiri yang tekan. Kamu Ping bukan? Tak, Atuk. Saya Iman. Iman? Kamu yang bernama Ping kan? Atuk, Ping nama saya lah. Kamu rupanya namanya Ping. Tak apalah. Kamu tentu semua dah penat. Lepas makan, kita baru sambung cakap. Ika, bawa mereka semua ke dalam bilik. Lepas tu jumpa Atuk kat luar. Baik, Tok. Kamu semua ikut Mika. Terima Ya, kasih, saya- Tok. Mari. Makin teruk kau selaku. Aduh. Berapa kali Atuk nak pesan? Jangan terlalu melulu. Tapi, Atuk, Kalau terjadi sesuatu, macam mana? Kamu ingat kamu boleh lawan badut seorang? habis tu, Atuk nak Mika tengok semua benda berlaku dalam kampung ni hilang. Itu bukan tanggungjawab kamu. Atuk, semua pahlawan lelaki dalam kampung ini tu wajar sahaja. Atuk nak harapkan siapa? Ayo. Atuk tahu. Sudahlah. Kamu jangan banyak fikir tentang badut. Atuk ada jalannya. Kamu siap-siap. Kita ada tamu nak dilayan. Baik.